Hai Ranes. So sekarang Nas dah mula untuk nak buat YouTube untuk korang-korang semua, untuk kita tahu dengan lebih mendalam tentang Nas punya pengalaman dan juga Nas punya share tips-tips lah yang korang perlu. Jadinya tahun 2026 bermulalah tahun yang ketiga kepada Nazran. So yang mana-mana ada sokongan kan yang selalu support Nas, so boleh boleh terus support Nas dari segi YouTube ataupun TikTok ataupun Instagram dan sebagainya lah. Sekarang Nas sudah ada beberapa platform untuk korang follow Nas macam mana Nas punya perjalanan lah. Sebab sebelum ni Nas banyak share dalam Instagram ataupun TikTok sahaja. So ada few lagi tapi apps tu yang kurang perhatian lah kan, traffic dia masih rendah. So YouTube ni dah mungkin tahun yang ketiga Nas akan mula dengan serius. So nanti dalam YouTube ni mungkin Nas akan buat beberapa episod, especially kalau Nas telah join sesuatu event akan datang. So setiap kali event ada masa, Nas akan adakan masa untuk share lah beberapa pengalaman ataupun daripada tips ataupun pengajaran juga. Tak semata-mata pengalaman yang kosong, tapi Nas juga cuba share pengalaman-pengalaman akan datang lah. Sebab sekarang pula Nas masih lagi tak ada event yang Nas dah daftar, dah register, belum ada. Tapi nanti dah ada, Nas akan share lah. Lepas dah lari, Nas akan share pengalaman sama ada half marathon ke, full marathon ke, ataupun ultra marathon ataupun trail running. Sebab Nas sekarang sudah memasuki fasa trail running dan insyaAllah doakan juga kalau ada rezeki Nas akan join dalam Powerman ataupun duathlon ataupun cycling and running ataupun running and cycling, terpulang lah kan. Ada satu, jadi memang Nas akan cuba untuk dapatkan momentum lah, boleh habiskan, boleh buat Powerman kan. Dan akan datang apa pengalaman, maybe korang boleh tanya dengan Nas. Nas akan cuba balas dan juga Nas akan tengok keperluan-keperluan korang perlukan apa. Walaupun Nas masih lagi berproses, insyaAllah ada rezeki, Nas akan cuba berkongsi apa yang Nas tahu, pandangan Nas. Kadang-kadang Nas punya pengalaman pun tak adalah tepat, tak adalah betul, tapi at least Nas dah cuba buat dan cuba bagi tahulah kepada korang-korang semua. Okay, thank you.